apa orang lain nak you buat, you keep buat benda tu. Mungkin you nak jaga hati orang keliling you. Kira macam you cuba nak kawal apa orang lain fikir, walaupun you buat apa orang lain nak you buat. Fikiran orang, cara orang, maksudnya fikiran orang sentiasa judge. You buat benda salah, diorang akan judge. Buat benda betul pun diorang akan judge. Tapi apa yang penting, macam mana perasaan you. Sebab sama, cuba tengok balik, kalau you buat benda lain daripada orang keliling pun diorang akan persoalkan. Kalau you buat benda yang apa orang keliling you buat pun sama juga, ada yang tak kena, bahagian situ bahagian sini. Tapi yang paling best, diri sendiri. Dalaman you rasa puas hati. Rasa puas hati. Macam mana nak dapatkan puas hati? Tenang, puas hati bila you ikut kata hati sendiri, naluri dalaman you. Macam mana you nak sebenarnya. Benda ni susah lah. Bila buat benda ni, bila nak buat cara sendiri, pilihan sendiri, kebanyakannya, selalunya lain daripada orang keliling. Betul. Sebab kita semua, kita semua sebenarnya macam kita punya fingerprint ni, semua orang lain-lain, tak ada yang sama. So, sama juga macam kita punya personality, karakter, cara orang, pilihan orang. Ada yang suka makan coklat, ada yang tak suka coklat, ada yang suka vanila, ada yang tak suka vanila, ada yang suka Milo, ada yang benci Milo. Semua orang lain-lain. Tapi kita nak rasa selamat, tak nak kena kritik, tak nak kena cuba nak kawal apa orang fikir, apa orang cakap. So kita buat mana yang kita rasa selamat, mana yang biasa orang buat. Lepas tu tanya diri sendiri, kenapa aku rasa macam robot? Kenapa aku rasa macam kebas, dalaman aku kebas? Setengah orang cakap macam dah mati sebelum mati. Ayat ni, dah mati sebelum mati, belum meninggal lagi, tapi dia punya kehidupan tu dalaman dia kebas, enam, tak tahu apa dia buat semua. Sebab dia ikut apa orang keliling buat. Kalau you sendiri atas keputusan you sendiri, tak apa. Kalau you nak macam orang keliling you buat benda yang sama, you rela hati nak buat benda tu kan, you pun suka buat benda tu, tak apa. Ni Fiza tunjukkan tak nak buat benda tu, tapi buat juga sebab benda tu benda biasa dekat keliling.